Hello, Assalamualaikum. Adakah korang suka minum air manis? Dalam masa yang sama, korang bimbang takut kena kencing manis? Jika ya, aku sarankan korang dapatkan serbuk pemanis daripada brand jenama Regular Plus yang macam ni. Ianya daripada buatan syarikat Hijau. Korang boleh gunakan serbuk pemanis ni untuk buat air atau juga untuk makanan lah. Cara mudah guna, masukkan 1/4 sudu teh ataupun 1 sudu cadangan Regular lah untuk dalam satu cawan air. Packaging dia cute je ya. Dalam ni ada serbuk pemanis. Air sirap yang aku buat ni tanpa letak gula lagi. So aku gunakan 1 sudu kecil Regular dan masukkan ke dalam air sirap. Kemudian kacau. Okey, air ni air sejuk ya. Aku masukkan 1 sudu gula Regular dan rasa dia memang manis. Air sekali, korang nak minum minuman yang manis tapi tanpa guna pemanis daripada gula. Jadi sila dapatkan Regular Plus macam ni melalui link yang disediakan. Okay, bye.